Dia ni memang biadab kan. You sedar sikit, sedang bercakap dengan siapa? Dasar pekerja bawahan. Mona! Mona! Benda simple macam tu pun you tak boleh buat kan? Mana I nak tahu Ikram boleh jumpa udang tu? Buang! Buanglah, buang udang tu. Bukannya pergi simpan dalam stor. Ya, memang I nak buang. Tapi time tu boleh pula ramai orang. Sebab tu I sorok dulu udang tu dalam stor. Ikram tu pun satu kan? Berani dia melawan I. Dia ingat I ni siapa? Dia tak kenal you. Ikram tu budak baru. Tak kisahlah budak baru ke, budak lama ke. Berani dia tunjuk ego depan I. It's okay. Pasal Ikram tu nanti pandailah I jaga dia. Buat masa sekarang, you jangan libatkan diri you lagi. Hanya disebabkan this issue, I takut you terlepas jawatan CEO you. Benda ni kita dah rancang lama. Kalau terlepas, sia-sia je. I masih tak boleh lupa muka si Ikram tu. Tak reti nak respect orang yang jawatan tinggi daripada dia. Dia tu cleaner tau. Cleaner. Kau ni mahal. Angkat beras belakang kau. Product placement, Puan. Product placement bukan buat dekat parking lot. Buat dekat dapur. Minta maaf. Dapur. Kau ada nampak periuk kat sini? Tak ada kan? Luar sana. Cepatlah. Minta maaf. Habis, Ikram tu macam mana? Ikram tu nanti dulu. Musuh kita yang utama, Jasmine. Ada order Jasmine tadi? Bukan! Jasmine nama orang. Oh. Tak payah apa. I akan pastikan yang Jasmine akan dipecat dari Harumas.